Sekarang kita berada di dua shop lot bersebelahan sebuah pasaraya di Kampung Sirih di Jalan Kampung Sirih, jalan utama Kampung Sirih ke Lembah Sirih, jalan utama ke SUK. Tapi dia ada 7-Eleven. Ini ada pasaraya. Okey, ni shop lot dia, ni shop lot. Dua pintu. Shop lot 20 kali 70 20 kali 80. Alright. Di mana dua shop lot ni telah dibuka tengah. So dah tak ada dinding. So sekarang keluasan dia dah jadi 40 kali 80 Okey. Alright. So sekarang ni masih ada barang farmasi kerana dia bekas farmasi. So masih ada pergola tapi akan dikliarkan lah oleh farmasi. So diorang baru keluar, so masih belum, tapi setup reception, cashier masih available. Okey, kalau berminat. Okey, ada satu bilik. Okey, ni dua lot, tapi dia dah buka tengah dia dah buka dinding tengah, dia dah buka. Okey, ni satu lot, ni satu lot. So dua lot 40 kali 80. Alright. Okey. Dan okey, ni belakang belakang ada pintu besi satu, ada sinki untuk pantry, dan ada satu toilet. Ni baru satu lot. Okey, kita ke lot sebelah. Dia dah buka juga di belakang. Lot sebelah, sorry, tak buka lampu. Ada satu toilet. Boleh buat pantry lah sini, ataupun surau. Okey. Alright. Tangki air 2. Enjin air saya rasa kat atas kot saja. Okey. Alright. So ni daripada tempat cashier tu boleh nampak dua lot kedai. So saya berada sini tengah-tengah antara dua kedai. Di dinding ni tengah-tengah. Okey, ni satu kedai, ni satu kedai, tapi dah buka dua-dua. So luas lah, sangat luas. Kalau nak buat showroom kereta ke ataupun nak buat pasaraya kecil pun boleh. Alright. Okey, nanti hubungi saya, Rimi. Alright. Kita berada di tingkat 2 bangunan tingkat 2 bangunan. So office lot satu lot saja sebelah. Yang bawah tadi kita open, dia dah buka tengah. So yang atas ni dia tak buka. So masih satu lot lah, 20 kali 70 ke 80 situ lah. Saya check. Okey, ni bahagian belakang. Bahagian belakang kita tengok. Okey, standard. Ada ruang aircon bekas. Toilet standard. Depan ruang kosong. So perlu buat carpeted balik Alright. Sampai depan ada partition, 2 bilik, 1 bilik dan 2 bilik. Bilik kanan ada wiring. Okey. Bilik kiri ada wiring. Kena touch up balik lah. Okey. Tu wiring besar untuk aircon kot. Okey. Alright. Dan standard DB dia lah. Okey. Wiring orange dah ada. Okey. Alright. Okey, ni rooftop dia Rooftop dia dah tutup. Memang untuk ceiling lah. Alright.